Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ana Fardia binti Muhammad Asmi, nombor matrik 082752, ingin membincangkan tentang Al-Kulliyat Al-Khamsah. Khams ada 5, iaitu Al-Jins, An-Naw, Al-Fasal, Al-Aradul Khas dan Al-Aradul Am. Yang pertama ialah Al-Jins. Jins ialah predikat yang berlaku pada banyak individu yang berbeza hakikatnya. Seperti contohnya Al-Haiwan. Aksam Al-Jins terbagi kepada 2, iaitu jins ba'id dan jins qarib. Aksam Al-Jins mengikut maratibnya ada 3. Yang pertama ialah jins Ali, ialah tidak memiliki jins di atasnya. Jins mutawasid pula memiliki jins di atas dan di bawahnya, dan jins safil ialah jins yang paling dekat dengan naw. Kedua ialah an-naw. An-naw ini ialah predikat yang banyak berlaku pada individu yang sama hakikatnya. Contohnya seperti al-insan, iaitu Muhammad. Aksamu an-naw ada 2, iaitu naw hakiki dan naw idafi. Pertama ialah naw hakiki. Naw hakiki berada di bawah jins dan individunya memiliki hakikat yang sama. Manakala naw idafi pula dilihat berkait dengan jins di atasnya. Yang ketiga ialah Al-Fasal. Al-Fasal ialah sifat yang membezakan spesies dari spesies yang lain dalam jins yang sama. Contohnya seperti natik bagi manusia. Aksam fasal ada 2, iaitu fasal qarib dan fasal ba'id. Fasal qarib ialah membezakan spesies dari jins yang dekat, manakala kalau fasal ba'id pula membezakan jins yang lebih jauh. Keempat ialah aradul khasah. Aradul khasah ialah sifat yang hanya dimiliki satu spesies tapi bukan bagian dari hakikatnya. Contohnya al-dhahiku binisbah lil insan. Yang terakhir ialah aradul am. Aradul am ialah sifat yang dapat dimiliki oleh banyak spesies dan bukan bagian dari hakikatnya. Contohnya ialah al-insan annahu yamshi ala rajulaini. Sekian saja daripada saya. Syukran.